Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Macam biasa hari ni hari Ahad, aku nak pergi short ride hari ni. Ride hari ni tak panjang sangat. Hari ni kita nak pergi ke Teluk Panglima Garang, kita nak sarapan je. Macam ni lah, kita orang kalau tak ada ride yang jauh-jauh, kita orang tetap pergi dekat-dekat, pergi sarapan ke, makan tengah hari ke, macam tu lah. Okay guys, tonton video aku sampai habis. Let's go. Perjalanan aku nak pergi ke Teluk Panglima Garang ni lebih kurang dalam 30 minit macam tu lah. Dekat je guys. So nanti kita berjumpa dekat tol Teluk Panglima Garang. Aku tak pasti hari ni berapa yang follow. Cuma last minute aku minta sahabat aku post dekat grup kita orang. So tak tahulah berapa yang ikut hari ni. Apa-apa pun kita chill-chill je lah, santai-santai. Sambil tu kita layan suasana kampung. Aku nak pergi dekat area kampung-kampung, barulah best kita nak bersarapan kan. Alright guys, luncur. Okay guys, alhamdulillah aku dah mula masuk tol Panglima Garang ni, nak menghadap ke Banting. Aku pun tak pasti berapa orang yang join hari ni. Semua last minute. Harap-harap ada lah kot. Rasanya Ustaz follow kot hari ni. Kan betul, Ustaz dah sampai dulu. Assalamualaikum. Lama sampai dah. Okay guys, aku rasa dalam 4 orang je kot hari ni, termasuk aku. So sekarang ni pun dah dekat-dekat pukul 8. Jomlah kita bergerak sekarang. Saya doa dulu lah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, jom kita bergerak sekarang guys. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni waktu lebih kurang pukul 8.05 pagi. Kita dah mula bergerak untuk pergi ke area Teluk Panglima Garang. Kita nak sarapan. Nanti sampai dekat sana aku akan buat video lagi untuk korang. Mungkin ada yang tak tahu lagi kedai ni. Aku pun first time pergi ke kedai ni. Yang selalu pergi tu lah, depan sekali tu Cik Saras. Alamak, kalau berlopak-lopak daripada tol Teluk Panglima Garang tadi, jarak dia nak ke kedai ni lebih kurang 15 minit macam tu lah, tak jauh pun. Okay guys, stay tune, nanti aku akan shoot lagi video untuk korang semua. Alright. Okay guys, aku rasa kita dah menghampiri kedai dia. Kat sini dah banyak dah kereta-kereta. Kedai viral ke ni, Cik Saras bawa kita ni. Mak air penuh. Oh, kat mana parking ni? Situ. Oh, ni kedai dia, restoran Rambulan 2. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat restoran Rambulan 2, area dekat Banting. So kita orang 4 orang je hari ni. Jom kita masuk dekat dalam, kita tengok apa menu yang disediakan. Alright. Tekan lagi. Ya, siap pakcik tu. Okey.
Okey, terima kasih. Terima kasih pada kakak ni. Okey guys, jom kita masuk dalam. Apa special lah? Kodok. Oh, kodok. Sedap eh? Kodok ni ke? Kodok kampung. bilis. Ni kuih-kuih biasa lah ni kan. Kuih kampung. Ini popia. Roti sarang tau. Ni hati sarang dia. Oi, ni nasi lemak. Nasi lemak kena beratur ke apa? Ambil order Ini lontong. Kerang. Lontong dia bergedel. Lagi apa? Kerang ya? Kerang separuh. Kodok bilis. Jemput kalau Kelantan kan. Kelantan jemput. Kalau kita Selangor je kodok lah. Jawa ni. Orang Jawa makan kuih kosui dengan sambal kan. Pelik tak. Betul tak betul. Betul tak? Sedap ke? Okay guys, aku order nasi lemak dengan tempe sambal. Lepas tu ada kentang Apa dah tu? Ni dia, killer dia. Ni apa? Ni lontong, kerang. Kerang. Mi Jawa. Lontong kerang juga. Yang bergedel. Lempah-lempah ya. Ni bungkus dia rare guys. Pakai plastik. Curry puff. Ni kita papau balik. Okey, jom kita makan. Bismillah. Ada lagi tak? Sate ayam. Nak bungkus dekat ya? Okey guys, alhamdulillah tadi kita dah makan. So kita sekarang nak on the way balik lah. So nanti dekat atas motor aku ceritakan macam mana rasa aku review lah. Aku review. Alright. Okay guys, alhamdulillah kita sekarang ni on the way nak balik lah. Apa yang boleh aku katakan tadi, berkenaan dengan makanan yang kita orang makan tadi, sedap lah, boleh katakan sedap. Cuma nasi lemak dia tadi aku terasa pedas sikit lah untuk dekat aku. Lain-lain tu macam sambal tempe dia tu manis sikit. Tadi Ustaz makan lontong, dia kata sedap. Tu Cip Saras tu makan mi Jawa pun dia kata sedap. So aku boleh recommend lah kat korang, boleh lah pergi kedai tu, InsyaAllah. So aku rasa setakat ini dahulu video yang dapat aku rakamkan untuk korang semua. Terima kasih kerana menonton video pendek aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Aku akhiri dengan Assalamualaikum dan bye bye.